Hey guys! Guys, masih ingat lagi tak SCP Buaya ni, SCP-682? Korang tahu tak SCP Shy Guy ni dengan SCP Ayam ni pernah nak bunuh SCP Buaya ni? Okey, ada satu time tu SCP Foundation ni tiba-tiba diorang tu fikir macam diorang nak bunuh SCP Buaya ni. Tapi diorang tak tahu macam mana nak bunuh SCP Buaya ni. Sebab apa? SCP Buaya ni dia terkenal dengan nama Hard to Kill Reptile. So pihak SCP dah buat macam-macam dah. Dah tembak dengan machine gun, dah guna shotgun, dah guna laser, dah terbakarkan dia. Tapi tak boleh mati juga. Sebab apa? Badan dia senang nak pulih sendiri. First kali diorang pakai SCP Ayam ni. Sebab apa? Diorang tahu yang SCP Buaya ni confirm tak boleh nak buka mata dia lama-lama. So bila dia tutup mata je, SCP Ayam ni terus datang ke SCP Buaya tu dan patahkan tengkuk dia. Tapi kan, itu apa yang kita fikirlah. Tapi sebenarnya jadi benda lain guys. Korang tahu tak jadi apa sebenarnya? Bila diorang hantar SCP Ayam tu je, tiba-tiba rupa-rupanya SCP Ayam tu dengan SCP Buaya tu termenung sesama sendiri. Diorang pandang sesama sendiri selama 6 jam. So apa pihak SCP Foundation terfikir? Diorang fikir, apa kata diorang hantar 2 askar dalam tu, lepas tu tembak mata SCP Buaya tu. So masa diorang tembak tu, SCP Buaya tu tutup mata dan SCP Ayam tu terus nak pergi patahkan tengkuk buaya tu. Tapi masalahnya SCP Buaya tu tak mati geng. Sebab apa? Sebab SCP Buaya ni dia kan boleh pulih badan dia sendiri. So masa SCP Ayam tu serang dia, lepas tu dia terus pulihkan mata dia balik. Lepas tu dia pergi banyakkan mata dia dekat seluruh badan dia. Seluruh badan dia semua ada mata. So maksudnya dia akan tengok SCP Ayam tu dan SCP Ayam tu takkan boleh attack dia. So pihak SCP Foundation pun terfikir, tak boleh SCP Ayam ni tak boleh. So diorang keluarkan SCP Ayam ni. Lepas tu diorang masukkan SCP Shy Guy. Korang pun tahu kan, kalau kita tengok muka SCP Shy Guy je, confirm 100% kita akan mati. So lepas diorang dah hantar SCP Shy Guy dalam tu, apa yang jadi? SCP Shy Guy dapat buat damage dekat SCP Buaya ni sebanyak 85%. Tapi korang tahu tak, diorang fight selama berapa jam? Diorang fight selama 27 jam. Tapi malangnya SCP Shy Guy ni dia terus give up. Dia nangis. Sebab apa? Dia kepenatan dan badan dia pun banyak damage. So dia takut gila dengan SCP Buaya ni. So dia pun larikan diri. Masa ni pihak SCP dah pening dah. Nak hantar SCP apa lagi nak bunuh SCP Buaya ni? Semua kalah ni, SCP Buaya menang. So tiba-tiba diorang dapat idea yang bernas. Diorang rasa macam diorang nak tukar strategi sikit. Diorang hantar SCP yang lain. Diorang hantar SCP budak perempuan kecil ni, SCP-053. Kalau korang masih ingat lagi, SCP-053 ni, sesiapa yang lepak dengan dia selama 10 minit ke ataupun pegang dia ke apa, tiba-tiba orang tu akan rasa macam nak bunuh perempuan tu. Tapi bila orang tu nak bunuh je, orang tu akan terus kena sakit jantung. So masa diorang nak hantar SCP-053 tu jumpa dengan SCP Buaya tu, SCP budak kecil tu dia pergi dekat